Kenapa? Tengah cari idea, tengah dapatkan ilham. So kita mini walk kejap. Okay, ada idea, ada ilham, dapat ilham. Jangan pernah rasa bersalah tau. Letak diri sendiri dulu. Fiza faham perasaan ni. Sebab sebelum ni Fiza selalu letak kehendak atau kemahuan apa orang nak dulu tau daripada Fiza. Fiza punya last kali Fiza letak. Lepas tu Fiza burn out. So sekarang ni Fiza switch, letak diri sendiri dulu. Sendiri dulu, letak diri sendiri dulu. Sebab baru Fiza sedar untuk tolong orang, untuk kongsi dengan orang, diri sendiri kena full. Diri sendiri kena ada benda tu. Sebelum ni Fiza kira macam nak tolong orang, tapi terlebih tak ada balance, jadi people pleasing. So dah jadi burn out. Okay, sentiasa penat je. Tapi sekarang lain, Fiza buat switch. Fiza letak diri sendiri dulu. Kira macam kalau Fiza penat, Fiza tidur. Kalau Fiza rasa macam nak duduk seorang-seorang, nak fokus dengan diri sendiri ataupun nak buat hal sendiri je, Fiza buat. Sebelum ni tak. Kalau Fiza macam nak duduk sendiri ataupun nak duduk seorang-seorang, tiba ada kawan ke orang keliling ajak suruh buat sesuatu, ajak keluar ke apa kan, makan luar ke apa, Fiza sentiasa available. Okay, jom. Okay. Sebab tak nak kecilkan hati orang, rasa bersalah kalau Fiza cakap no kan. Jadi bila kita buat macam tu, kita sentiasa available. Fokus tengok dekat perasaan sendiri. Kita nak jaga hati orang. Bila kita buat macam tu, kita macam tak jaga hati sendiri, kita yang burn out. Tak best lah. Kita keluar, kita nak makan luar, kita nak jumpa kawan ke apa, sebab kita nak enjoy the moment. Kita nak luangkan masa sama-sama, kita nak happy-happy. Dan bila kita paksa diri jadi burn out, lepas tu jadi bad mood ke apa kan, lepas tu buat sesuatu, kalau kita tak dapat buat benda tu, cakap tak boleh, tak dapat. Yang penting jangan paksa diri sendiri. Ni memang untuk diri Fiza juga. So mungkin yang tengah tengok ni pun jenis yang sama kan. So boleh tolong orang, tapi tolong diri sendiri dulu. Diri sini dah penuh, kita kongsilah dengan orang keliling. So sama-sama happy, sama-sama puas hati. Orang depan kita pun happy, kita pun happy. Orang depan kita puas hati, kita pun puas hati. Macam tu. Bila kita tolong diri sendiri, kita letak diri sendiri dulu, kita tenang, kita bahagia, kita puas hati, kita punya tenaga tu penuh. Kita pilih je siapa kita nak tolong, siapa kita nak happy kan, kita nak bagi semangat. Boleh, sebab kita ada